Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu untuk meneruskan kelas pengajian kita, tuan-tuan. Dan kelas terakhir kita adalah pada bulan lepas. Kelas terakhir kita adalah pada bulan lepas. Ala kullin. Inilah kemampuan kita manusia, tuan-tuan. Kita usaha setakat yang kita mampu. InsyaAllah. Jadi pada pertemuan yang lepas, saya tak tahulah tuan-tuan masih ingat ke tak apa yang kita bahaskan pada pertemuan yang lepas. Saya ulang sikit, tuan-tuan, berkaitan dengan isu pertemuan yang lepas. Pertemuan yang lepas, saya cuba untuk terangkan kepada tuan-tuan kenapa berlakunya perselisihan dalam kalangan ulama' kita berkaitan dengan hukum hakam, fiqh lah terutamanya, sedangkan kita mempunyai Nabi yang sama, Tuhan yang sama, kitab yang sama. Jadi, orang yang mana tidak memahami sebab perselisihan para ulama', maka dia akan kekal di dalam kekeliruan tersebut. Kalau dia setakat keliru, tetapi dia cuba untuk hilangkan kekeliruan dengan cara dia belajar dengan cara yang betul, tak apa. Masalahnya dia keliru, tetapi dia pada masa yang sama tidak berusaha untuk menghilangkan kekeliruan tersebut dengan cara yang betul. Lagi teruk apabila dia membuat satu kesimpulan dan dia menyebarkan kesimpulan dalam masyarakat seolah-olah para ulama' rahmatullahi alaihim ajma'in mereka adalah musuh kepada dalil, musuh kepada Al-Quran, musuh kepada As-Sunnah. Walaupun mereka tak sebut secara jelas perkataan musuh tu, tetapi cara mereka bercakap, cara mereka menulis seolah-olah bahawasanya para ulama' ini mereka sengaja meninggalkan Al-Quran, mereka sengaja meninggalkan As-Sunnah dan mereka mendahulukan akal fikiran mereka, hawa nafsu mereka dalam mengeluarkan hukum. Jadi sebab tu, tuan-tuan, sangat penting untuk seseorang itu dia memahami kenapa perselisihan berlaku. Sangat penting untuk seseorang itu memahami kenapa perselisihan berlaku. Dan yang lebih penting daripada itu, kita kena faham bahawasanya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mahukan perselisihan itu berlaku. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mahukan perselisihan itu berlaku. Dan benda ni, tuan-tuan, terbukti dalam syarak dan terbukti dalam dunia realiti. Satu perkara yang mana tidak boleh dinafikan. Adapun daripada dunia realiti, memang kita tahu benda ni memang berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW berlaku perselisihan dalam kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan dalam kes perselisihan, sesetengah kes lah kalau kita tak kata majority case ataupun minority case, tetapi dalam sesetengah kes apabila berlaku perselisihan dalam kalangan para sahabat, dan contoh yang paling jelas berkaitan dengan ini ialah para sahabat berselisih berkaitan nak sembahyang asar ketika mana mereka menuju ke Bani Quraidah. Nabi SAW bagi tahu, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, jangan sesiapa pun dalam kalangan kalian sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Menyebabkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka berpecah kepada dua golongan. Ada yang kata kita kena sembahyang asar dalam waktu dia. Dan Nabi SAW inginkan supaya kita jangan berlengah, supaya kita bersegera, tidak berlengah-lengah dalam perjalanan kita menuju ke Bani Quraidah. Dan satu kumpulan lagi mengatakan tak, kali ini memang Nabi SAW secara literalnya memang inginkan kita sembahyang asar di Bani Quraidah walaupun sembahyang asar telah masuk dalam perjalanan dan asar telah keluar waktunya dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan, apabila baginda Nabi SAW dikhabarkan berkaitan dengan perselisihan ini, baginda Nabi SAW tidak menyatakan
salah satu daripada dua kumpulan ni siapa yang betul, siapa yang salah. Bahkan Nabi SAW menyatakan secara umum, hadis yang masyhur, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila satu-satu orang hakim ni ataupun pemerintah ataupun qadi dalam kes ni ialah mujtahid, mereka berijtihad dan tepat ijtihad tu sebagaimana yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat 2 pahala. Wa idza akhta, dan jika dia melakukan kesilapan, falahu ajrun, maka dia akan dapat 1 pahala. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi tuan-tuan, baginda Nabi SAW tidak bagi tahu dalam kes ini bahawasanya salah seorang betul ataupun salah seorang salah secara spesifik. Namun daripada hadis tersebut memang Nabi SAW bagi tahu fa asaba, ada yang betul. Kemudian Nabi SAW bagi tahu fa akhta, ada yang salah. Tetapi Nabi SAW tidak spesifikkan siapa yang betul, siapa yang salah. Sebab apa tuan-tuan? Pada penghujungnya, ulama mujtahidun yang mencukupi syarat untuk melihat secara terus dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak diminta, mereka tidak ditaklifkan, mereka tidak dibebankan untuk sampai kepada kebenaran yang mutlak sebagaimana yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Mereka tidak ditaklifkan, tidak dibebankan untuk sampai kepada kebenaran mutlak yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka disuruh untuk apa tuan-tuan? Disuruh untuk berusaha sedaya upaya mengkaji, meneliti dalil dan seumpamanya untuk sampai kepada kesimpulan berdasarkan kemampuan mereka sebagai satu orang manusia. Kalau tuan-tuan ingat tuan-tuan, kita bahas ataupun sebut beberapa kali berkaitan dengan 2 pendapat para ulama dalam masalah ijtihad. Adakah semua ulama mereka ni dikira sebagai betul? Ini dinamakan sebagai golongan musawwibah, ataupun satu pendapat betul dan pendapat yang lain salah dalam satu-satu masalah. Jadi tuan-tuan, memang ulama usul majoriti mereka mengatakan mesti ada yang betul, mesti ada yang salah. Sebab Nabi SAW sendiri pun bagi tahu fa asaba fa akhta'a, ada yang betul, ada yang salah. Namun begitu, kalau kita tengok tuan-tuan dari sudut realitinya, pendapat golongan musawwibah ni tuan-tuan, dia lebih kena dengan realiti. Sebagaimana saya bagi tahu, at least realiti praktikal amali kita. Sebab apa? Para ulama mengatakan selagi mana para mujtahid itu, mereka ni cukup alat dan seumpamanya, dan mereka berijtihad dengan cara yang betul dan tidak terbukti hasil ijtihad mereka tu memang betul-betul salah. Bila kita kata betul-betul salah ni tuan-tuan, ijtihad yang mana menyalahi perkara yang qat'i, yang pasti putus, melibatkan Al-Quran, melibatkan sunnah dan ijma'. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak sampai ke tahap itu, mereka punya ijtihad dikira sebagai satu ijtihad yang sa'ir ataupun mu'tabar. Yang mana boleh dikira, yang boleh diamalkan. Sebab tu para ulama kita mereka mengatakan bahawasanya harus untuk bertaklid kepada mana-mana pendapat. Mana-mana pendapat. Harus bertaklid kepada mana-mana pendapat yang ada di dalam 4 mazhab. Tidak semestinya mu'tamad mazhab sahaja. Pendapat yang paling sahih dipegang secara rasmi, official dalam mazhab. Tidak tuan-tuan. Mana-mana pendapat selagi mana pendapat itu tidak dikira sebagai pendapat yang syadz. Jelas kan tuan-tuan? So, itu dari sudut praktikal realiti amalan kita. Terutamanya untuk kita golongan muqallid. Orang yang mana tidak ada kemampuan untuk menilai dalil sendiri. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita boleh pilih salah satu daripada mazhab yang wujud dalam Islam. Nak jadi Syafi'i ke, nak jadi Hambali ke, nak jadi Maliki ke, nak jadi Hanafi ke. Telah berlaku ijma' dalam kalangan ulama akan keharusan bertaklid kepada salah satu daripada mazhab ini. Jelasan tuan-tuan, dan kita pada waktu tersebut sebagai muqallid tidak diwajibkan untuk tahu pendapat fuqaha mana yang betul sebagaimana dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu mujtahid sendiri tak mampu, apatah lagi kita orang yang muqallid. Jelasan tuan-tuan? So, dari sudut realitinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memang inginkan umat ini berselisih. Cuma perselisihan yang mana kita kata perselisihan yang syar'i lah. Perselisihan yang diiktiraf oleh syarak. Dan dalilnya benda tu berlaku. Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku. Nampak tak? Tapi mungkin orang kata benda yang berlaku tak semestinya Allah suka. Benda yang berlaku tak semestinya Allah suka. Kan siapa yang belajar dalam bab akidah dia kata ada qadar yang mana bersifat kauni,
Macam sebagai contoh, orang membunuh. Orang nak membunuh, Allah izinkan benda tu berlaku. Orang mencuri, orang menzalimi, orang merogol, orang buatlah banyak benda-benda yang bersifat mudarat, syirik hatta, kan, memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu berlaku. Tetapi tidak semestinya Allah Subhanahu Wa Taala redha, tidak semestinya Allah Subhanahu Wa Taala suka. Itu dinamakan sebagai qadar kauni. Betul tak? Tuan-tuan, memang kemungkinan itu ada, tetapi di sisi kita, apa yang berlaku ni tuan-tuan bukan sekadar Allah benarkan dia berlaku, tetapi terbukti daripada pelbagai dalil, daripada Quran, daripada sunnah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan benda tu berlaku dan Allah suka benda tu berlaku. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala inginkan benda tu berlaku dan Allah Subhanahu Wa Taala suka benda tu berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak menyatakan banyak perkara secara putus di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak menyatakan banyak perkara secara putus dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dalam bentuk apa tuan-tuan? Dalam bentuk ataupun dalam bahasa Arab yang mempunyai, orang kata, gaya bahasa dia tersendiri. Kita dah sebut banyak kali tuan-tuan, adanya hakikat, adanya majaz, adanya am, adanya mutlak, adanya mufassar, mubayyan, mujmal, dan segala benda yang dalam bahasa Arab tu tuan-tuan, benda itu yang dibahaskan dalam bahasa Arab, benda itu yang dibahaskan di dalam kitab-kitab usul fiqh, itu sebenarnya adalah menjadi bukti hidup bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan Al-Quran dengan satu keputusan yang putus 1 + 1 2. Jelas kan tuan-tuan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut sebagai contoh dalam Quran, walil mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan orang yang mana telah diceraikan oleh suami dia lah, maka mereka kena tunggu iddah suci selama mana? Thalathata quru', sebanyak 3 quru'. Nampak tak? 3 quru' ni tuan-tuan, perkataan al-qur' ni ataupun al-qar'u, saya tak ingat cara sebut dia dalam keadaan singular macam mana. Tuan-tuan, dia dalam bahasa Arab, dia adalah daripada kumpulan perkataan yang mempunyai makna yang lebih daripada satu. Dia panggil lafaz mushtarak. Satu perkataan mempunyai 2 makna ataupun lebih, dan kedua-dua makna yang ada ni tuan-tuan adalah makna hakikat. Bukannya makna satu hakikat, satu makna majas. Bukan makna yang utama, yang realiti, dan satu lagi makna yang mana bersifat di sebalik. Tidak. Dia dua-dua tuan-tuan adalah makna hakiki, makna hakikat. Jadi tuan-tuan, masalahnya pula makna hakikat ni dia bertentangan antara satu sama lain. Adakah dia bermaksud suci ataupun dia bermaksud haid? Jadi, thalathata quru' dalam ayat ini tuan-tuan, dia boleh jadi 3 kali suci dan dia boleh jadi 3 kali haid. Dan banyaklah lagi tuan-tuan yang kita akan jumpa selepas ini. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam yang tidak putus. Nampak tak? Yang tidak putus, terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan kefahaman. Jadi tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat secara putus bagi setiap hukum hakam, tiba-tiba manusia berselisih dan perselisihan itu berlaku, maka pada waktu tersebut barulah kita kata, memanglah perselisihan tu Allah izinkan berlaku, tetapi Allah tidak redha dengan perselisihan tersebut. Jelas kan? Jadi, sekarang terbukti pada kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala inginkan umat ini berselisih. Hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Nampak tak? Antara yang disebut oleh para ulama adalah untuk bezakan antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mana mengetahui dengan orang yang mana tidak mengetahui? Kalaulah semua benda sama tuan-tuan, dari sudut kejelasannya, maka tidak ada beza antara orang yang alim dengan orang yang jahil. Jelas So, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dunia ni ada orang yang alim, ada orang yang jahil? Itu ada hikmah yang mungkin kita faham, yang mungkin kita tidak faham. Wallahu a'lam bissawab. Antaranya tuan-tuan ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil yang putus dari sudut petunjuknya, dari sudut thubut, dari sudut establishment dalil, kesahihan dalil, dan dari sudut orang kata petunjuknya tidak putus.
Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada kemungkinan-kemungkinan dalam dalil tersebut. Bagaimana ia boleh difahami? Maka tuan-tuan, antara tujuannya ataupun hikmahnya, sebagaimana disebut oleh sebahagian para ulama, adalah untuk memudahkan. Betul tak? Adalah untuk memudahkan. Jadi, apabila berlaku perselisihan dalam kalangan ulama, maka di situ adanya sa'ah. Di situ adanya keluasan. Cuba bayang tuan-tuan, kalau semua benda Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan secara jelas hukumnya halal haram. Boleh tak boleh? Jadi tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Sebagai contohlah, kalau kita tengok dalam ayat-ayat zakat. Kan, ayat zakat, asnaf penerima zakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan-tuan dengan spesifik 8 kategori lah penerima zakat. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sampailah ke akhir ayat, 8 penerima zakat, kumpulan penerima zakat yang apa orang kata, yang jelas lah. Nampak tak? 8. Allah Ta'ala sebut nama. Innama as-sadaqat. Sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara wal masakin. Bagi orang fakir dan miskin. Innama as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sampailah yang ke-8 tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok semuanya disebut dengan sifat. Betul tak? Ataupun dengan nama tertentu. Fakir, miskin. Orang yang bekerja berkaitan zakat. Orang yang berhutang. Wafir riqab. Dia sebut orang yang mana dalam bentuk ada belenggu merujuk kepada hamba. Wa fi sabilillah. Kemudian orang ataupun berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ibnis sabil. Orang yang mana orang kata senang cerita dia stranded. Jadi tuan-tuan, memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut 8 kategori dengan orang kata satu kriteria bagi setiap kategori. Tetapi tuan-tuan, adakah apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup? Kita bagi tahu cukup lah. Tetapi kita kata, adakah apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas? Tuan-tuan, dia jelas dari satu sudut. Tetapi dia tidak jelas pada sudut-sudut yang lain. Nabi SAW ada terangkan berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan penerima. Tetapi masih banyak benda yang mana tidak diterangkan secara jelas oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, para fuqaha mereka berselisih pendapat dalam menentukan orang kata ciri-ciri setiap kriteria yang membolehkan seseorang itu untuk menerima zakat. Nampak tak tuan-tuan? Fuqaha berselisih pendapat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Sebab dalil yang ada, sama ada daripada Quran ataupun sunnah, dia tidak putus, dia tidak qat'i tuan-tuan. Jelas Tafsiran fi sabilillah. Memang kita bagi tahu bahawasanya para ulama mereka kata ini adalah golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan hampir sepakat 4 mazhab ini adalah berkaitan dengan jihad perang. Tetapi tuan-tuan, adakah kenyataan jihad perang itu tuan-tuan jelas di dalam ayat tersebut? Tidak jelas tuan-tuan. Maksud tidak jelas ni tidak putus. Memanglah betul kita tengok dalam penggunaan fi sabilillah dalam teks-teks syarak yang lain biasanya dia merujuk kepada apa? Kepada jihad perang ni. Tetapi adakah dia akan membatalkan tuan-tuan tafsiran yang lain? Jawapannya tidak. Sebab tu ada sebahagian para ulama mentafsirkan fi sabilillah dengan tafsiran selain daripada perang. Jelas kan tuan-tuan? Okey. Kemudian berlaku perselisihan dalam kalangan ulama mazhab berkaitan dengan perang ini sendiri. Adakah sesiapa sahaja yang pergi berperang maka dia layak untuk menerima zakat? Sama ada dia ni dah dapat gaji daripada Baitul Mal, dia kaya ataupun dia miskin. Benda ni khilaf dalam kalangan ulama antara mazhab-mazhab. Bismillah. Jelasan tuan-tuan. Dalam mazhab kita tuan-tuan, secara umumnya orang yang mana tidak ada pemberian yang khusus daripada Baitul Malil Muslimin dengan pemberian yang cukup, maka dia boleh dapat daripada zakat. Tapi kalau orang tu dia dah ada gaji daripada Baitul Mal ataupun tak silap saya mungkin dia kaya. Nampak tak tuan-tuan? Maka pada waktu tersebut dia tidak layak untuk dapat daripada zakat. Maksudnya benda ni tetap ada perselisihan dalam kalangan ulama. Kemudian masalah cukup tak cukup melibatkan fakir miskin. Tuan-tuan, khilaf dalam kalangan ulama. Mazhab kita tuan-tuan, cukup ni dia ukur dengan kifayah, keperluan. Nampak tak? Diukur dengan kifayah, dengan keperluan. Namun dalam sebahagian mazhab lain, ada yang mengukur fakir dan miskin ni tuan-tuan dari sudut apa?
fakir dan miskin dari sudut nilai berapa banyak benda yang dia ada, harta yang dia ada. Nampak tak? Sebagai contoh dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, dia ada nisab yang mana wajib untuk mengeluarkan zakat, dia ada nisab yang mana haram untuk dia menerima zakat. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar. Dia ada nisab, amount yang mana wajib dikeluarkan zakat. Bila dia ada amount tersebut, katakanlah emas, perak, ataupun sekarang dalam kes duit semasa, dia ada nisab tertentu, dia wajib keluarkan zakat. Kalau kurang daripada nisab itu, dia tidak wajib keluarkan zakat. Namun dalam mazhab mereka ada nisab hirman, iaitu ada amount yang mana mereka tak wajib keluarkan zakat, tetapi haram untuk mereka terima zakat. Nampak tak? Dalam mazhab Syafi'i berat lagi, tuan-tuan. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ada orang bila dia ada nisab, dia memang wajib keluar zakat. Tetapi pada masa yang sama dia boleh jadi penerima zakat. Ni antara benda-benda yang mana kalau tuan-tuan tengok, memang Allah Ta'ala tak sebut secara jelas dalam Quran, Nabi SAW tak sebut jelas di dalam hadis. Tetapi kerana nas Quran, teks hadis itu, tuan-tuan, dia datang dengan dalalah, petunjuk yang mana tidak qat'i, tidak putus, dia terbuka kepada pelbagai tafsiran, maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Para ulama berselisih pendapat. Betul tak? Okey, hatta dalam masalah fisabilillah tadi, tuan-tuan, kita terima para fuqaha secara umum kata dia adalah berkaitan dengan jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ni, tuan-tuan, itu ialah illah yang mana diikat hukum boleh terima zakat bila seseorang itu berjihad di jalan Allah. Tetapi apakah illatul illah? Apakah reason di sebalik jihad fisabilillah yang selalu orang sebut sebagai hikmah ni? Apakah hikmah pensyariatan jihad? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan jihad untuk seseorang itu pergi bunuh orang kafir? Tuan-tuan, ataupun ada hikmah yang lain di sebalik itu? Jadi para ulama kata hikmah ataupun illatul illah, reason sebenar syariat itu syariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi apabila itu dia punya hikmah, illatul illah, jadi tuan-tuan, kalau ada benda lain yang menyampaikan kita kepada hikmah tersebut, ataupun yang boleh untuk tahqiq, untuk wujudkan, untuk hasilkan hikmah tersebut, adakah kita tak bagi hukum yang sama? Jadi kalau ikut kaedah, dia kena bagi hukum yang sama. Betul tak, tuan-tuan? So sebab tu ulama-ulama kontemporari banyak yang mengatakan fisabilillah ni, tuan-tuan, dia tidak khusus untuk perang semata-mata. Nampak tak? Sebab tidak ada nas yang jelas yang mengatakan dia khusus perang semata-mata. Jadi tambahan kita zaman sekarang ni, tuan-tuan, tidak ada perang dalam dunia moden macam hari ni. Jadi kalau begitu, tuan-tuan, tidak ada langsunglah asnaf fisabilillah. Jadi tuan-tuan, para ulama kata sebenarnya at least ulama kontemporari dia terbuka kepada satu tafsiran yang pada kita kena dengan syarak dan seumpamanya, dan dia boleh dipakai pada zaman sekarang. Kalau tak, tuan-tuan, apa yang berlaku? Duit zakat, tuan-tuan, dia hanya akan digunakan untuk satu tujuan, orang kata bagi fakir miskin. Dan fakir miskin ni, tuan-tuan, kerja dia tak ada kerja apa pun. Nampak tak? Dia tak ada kerja apa pun. Tak ada manfaat. Sorry to say. Orang fakir miskin in general, dia terima zakat, tuan-tuan, dia tak ada manfaat. Kecuali kepada diri dia, perut dia, ataupun dia dapat berteduh untuk keluarga dia. Untuk diri dia, keluarga dia. Betul tak? Ada tak lagi manfaat selain daripada mereka makan, mereka minum? Dan kita kata ini satu manfaat yang mu'tabar dari sudut syarak. Sebab apa? Syarak datang adalah untuk menjaga nyawa manusia. Dan nyawa ni, tuan-tuan, biasanya melibatkan orang kata makan minum, tempat tinggal, kan? Supaya apa? Dia tak kena sakit dan seumpamanya, kan? Jadi tuan-tuan, itu ialah manfaat yang mana mu'tabar syarak. Kita tak rafikan. Tetapi dari satu sudut, dia ialah satu manfaat yang mana bersifat qasirah. Hanya terpakai untuk diri dia. Jadi kalau kita kata tak ada fisabilillah, tak ada itu, tak ada ini, so duit zakat yang banyak-banyak ni, tuan-tuan, kita hanya bagi kepada fakir miskin. Dan ghalib-ghalib orang fakir miskin ni, tuan-tuan, dia tak terlibat dengan ilmu pengetahuan, dia tak terlibat dengan dakwah, dia tak terlibat dengan apa-apa. Dia hanya kehidupan dia sahaja. Nampak tak? So tujuan utama daripada zakat tu, tuan-tuan, tidak akan sampai.
tujuan utama daripada zakat tu tidak akan sampai. Ala kulin, ini antara sudut-sudut pandang yang ada dalam kalangan ulama-ulama semasa berkaitan dengan perkara ini. Jelas Saya nak bagi tahu yang saya sebut tu tuan-tuan, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyatakan secara putus hukum hakam adalah untuk buka tafsiran-tafsiran yang mana kena dengan kaedah-kaedah syarak dan mungkin sesuai dengan dunia moden. Jelas tuan-tuan? Kena sesuai dengan dunia moden. Sebagai contoh, dalam bab jual beli, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Taala halalkan jual beli dan Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba. Allah Taala bawa dalam satu kenyataan yang jelas. Tetapi jelas-jelas pun tuan-tuan, benda itu adalah satu benda yang mana bersifat sama. Allah Taala halalkan jual beli dan Allah Taala haramkan riba. Okey, kita ambil the first part. Allah Subhanahu Wa Taala halalkan jual beli. Al-bai' ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah datang bagi tahu dalam Quran apakah takrif jual beli. Nampak tak? Adakah Allah Taala sebut dalam Quran takrif jual beli al-bai'u sekian. Tak ada tuan-tuan. Semuanya yang ada dalam kitab-kitab fiqh ialah orang kata sebagai contoh nak bagi tahu takrif jual beli ni tuan-tuan adalah ijtihad para ulama berdasarkan bahasa dan seumpamanya. Betul tak? So daripada situ, jual beli ni tuan-tuan dia akan melibatkan dua parti. Pembeli penjual. Apabila melibatkan pembeli penjual, berlaku mubadalah, berlaku pertukaran antara duit lah sebagai contoh dengan barang yang dibeli. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah bagi tahu kena ada sirah ataupun tidak, iaitu lafaz. Aku beli, aku jual. Kalau dalam dunia moden hari ni tuan-tuan, dia bukan masalah kita sebut sirah lafaz, aku beli, aku jual semata-mata. Dunia hari ni tuan-tuan nak beli something, kebanyakannya tuan-tuan, terutamanya benda yang berharga, dia akan ada kontrak. Betul tak? Dia akan ada kontrak. Tuan-tuan baca tak baca tu cerita lain. Tetapi kontrak ni bila ada masalah, dia akan prevail di mahkamah. Betul tak? Tuan-tuan nak beli mesin basuh ke, tuan-tuan nak beli motor ke, tuan-tuan nak beli komputer ke, semuanya ada kontrak. Betul tak? Ataupun ada dokumen yang tuan-tuan kena sign. Itu tuan-tuan, untuk zaman sekarang jauh lebih besar ataupun lebih bernilai berbanding dengan lafaz mulut sahaja. Tetapi, konsep kontrak ni tuan-tuan, sign, kertas, tanda kita beli, ini tuan-tuan, ataupun orang bagi resit dan seumpamanya, ini tuan-tuan, satu benda yang mana memang diraikan di dalam Islam. Nampak tak? Zaman dulu orang tak tulis lah resit ke apa semua, tetapi orang lafazkan. Kenapa? Sebab itu tuan-tuan, tujuannya adalah untuk menzahirkan apa yang ada di dalam hati, iaitu redha terhadap jual beli yang berlaku. Jelasan tuan-tuan? Redha terhadap jual beli yang berlaku. Sebab jual beli ni tuan-tuan, dia kena ada keredaan antara kedua-dua pihak. Tidak boleh ada paksaan dan seumpamanya. Jadi, sekarang bagaimana kita tahu redha yang ada di dalam hati? Yang manusia tak boleh lihat. Maka pada waktu tersebut, dizahirkan dengan apa tuan-tuan? Dizahirkan dengan lafaz. Nampak tak? Jadi, ulama-ulama dalam mazhab kita, mereka kata, lafaz yang keluar daripada mulut kita menzahirkan apa yang ada dalam hati kita. Keredaan yang ada dalam hati kita. Maka kita jual dan kita beli. Dan pada zaman sekarang, dia datang dalam bentuk apa? Dia datang dalam bentuk tulisan ataupun sign. Itu tanda kita redha. Betul tak? Tak guna lafaz. Tetapi kita sign. Jadi tuan-tuan, semua benda itu tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga tidak sebut di dalam hadis. Namun, para fuqaha, mereka memahami kepentingan satu benda yang dinamakan kontrak. Sama ada kontrak itu tuan-tuan dalam bentuk bertulis ataupun kontrak tersebut dalam bentuk lafaz. Nampak tak? Jadi dalam mazhab kita tuan-tuan, mereka berkeras. Dalam mazhab kita, mereka berkeras, mesti kena ada sirah, mesti kena ada sirah, mesti kena ada lafaz. Ataupun benda yang mana orang kata mewakili lafaz dia dalam bentuk bertulis dan seumpamanya. Tujuannya tuan-tuan ialah supaya apa? Supaya menzahirkan keredaan yang ada di dalam hati. Namun begitu, ada sebahagian mazhab mereka kata tidak. Tak perlu. Tidak ada petunjuk bukti dalam Quran daripada amalan
Nabi ataupun para sahabat yang mana mereka melafazkan sirah dalam jual beli. Nampak tak? Jadi sekarang, tuan-tuan, apabila tidak wujud, adakah bermakna benda itu tidak muktabar dalam syarak? Mazhab kita kata tak wujud, tak semestinya benda itu tak muktabar. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab mungkin apa yang berlaku selama ni tuan-tuan adalah melibatkan jual beli perkara yang simple-simple sahaja. Sekilo beras, sekilo kurma, sekilo gula dan seumpama. Jadi benda-benda macam tu tak perlu. Namun begitu, apabila melibatkan jual beli yang besar, ghalib-ghalibnya orang akan ada saksi. Betul tak tuan-tuan? Ghalib-ghalibnya orang akan ada saksi. Kalau tak tuan-tuan, bagaimana apabila berlaku perselisihan, tanah ini telah berpindah milik daripada satu orang ke satu orang kalau tidak ada saksi. Dan benda ni memang tidak disebut secara jelas di satu tempat dalam bab jual beli tuan-tuan. Tetapi bila kita tengok syariat secara keseluruhan dalam bab dakwa dan juga dalam bab bayinah. Dakwa ialah claim. Bayinah ialah orang kata persaksian. Jadi sebagai contoh, satu orang sahabat datang jumpa Nabi SAW bagi tahu ada orang ambil tanah dia. Nabi SAW kata, kamu ada saksi ataupun tidak? Sebab itu baru claim. Betul tak tuan-tuan? Jadi benda-benda macam ni, kalau kita tengok keseluruhan syarak, hukum hakam syarak, kita kaitkan, maka kita akan faham bahawasanya untuk satu-satu benda berpindah milik ni tuan-tuan, sangat penting untuk ada keredaan yang dizahirkan. Dan yang kedua, kalau benda-benda besar, untuk apa tuan-tuan? Untuk ada saksi. Jelas Untuk benda-benda besar, ada saksi. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So apa yang berlaku? Sebahagian fuqaha dalam mazhab kita, mereka mengatakan bahawasanya kalau benda-benda yang bersifat, orang kata titik bengit, yang simple-simple, macam budak-budak pergi beli gula sekilo, ataupun beli makanan, nampak tak? 1 biji kuih, 2 biji kuih, sebungkus nasi. Benda-benda yang simple ni tuan-tuan, yang ghalib-ghalibnya orang tak nak bergaduh sangat lah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka dimaafkan untuk tidak ada sirah. Dimaafkan untuk tidak sebut aku jual, aku beli. Nampak tak tuan-tuan? So, apa yang berlaku? Apabila melibatkan benda-benda yang besar, maka pada waktu tersebut tidak mesti kena ada sirah. Kena ada kenyataan yang jelas jual beli. Nampak tak? Sebab kadang-kadang ada orang bagi something ke tangan orang lain, dia tak bagi tahu lafaz dan seumpama. Dia bukan bagi dalam bentuk jual. Dia bagi dalam bentuk pinjam, dia bagi dalam bentuk orang kata tengok-tengok. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan adalah satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan pernah dengar berkaitan apabila berlaku jual beli, dia ada satu benda namanya khiyar. Khiyar ni tuan-tuan ialah diberi pilihan. Sama ada untuk meneruskan jual beli tersebut ataupun membatalkan jual beli tersebut. Ada satu benda namanya khiyar majlis, ada satu benda namanya khiyar syarat, ada satu bendanya nama khiyar aid. Dalam mazhab kita at least ada 3 jenis khiyar. Nampak tak? Khiyar majlis, walaupun dah berlaku jual beli, tetapi dalam majlis yang sama, katakanlah kita duduk di meja makan, di satu tempat, di kedai makan. Jadi, walaupun dah berlaku jual beli, sebelum tuan-tuan kita berpisah dan kita tidak pernah batalkan hak untuk buat khiyar ni, pilihan ni, tuan-tuan, kita masih lagi boleh batalkan. Masih lagi boleh batalkan. Nampak tak? Sebab kadang-kadang ada orang, bila dia buat keputusan, tuan-tuan, dia tak fikir panjang. Ataupun satu lagi, dia ada satu benda namanya khiyar syarat. Dia kata, berlaku jual beli dengan syarat khiyar. Dalam tempoh 3 hari sebagai contoh. Dalam masa 3 hari ni, walaupun dah balik rumah nak fikir apa semua, maka dia ada hak untuk batalkan jual beli dalam tempoh 3 hari. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada khiyar syarat berdasarkan orang lain yang buat keputusan untuk aku. Sebab aku bukan pakar. Sebagai contoh dia kata, baik aku nak beli tapi aku tak pakar berkaitan dengan kereta. Tetapi aku letak syarat, khiyar ni dilakukan oleh fulan-fulan. Sebagai contoh dia kawan baik aku, dia ni mekanik, dia lebih tahu benda ni. Jadi aku letakkan syarat khiyar kepada fulan-fulan sebagai contoh. Ini antara benda yang dibahaskan. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, bila kita kata ada khiyar syarat dan seumpamanya, ini ialah benda-benda yang mana bersifat verbal yang disebut. Untuk apa tujuannya adalah supaya jual beli tersebut menjadi jual beli yang mana orang kata settle dalam keadaan semua orang happy, semua orang redha, tidak berlaku penipuan, tidak berlaku kezaliman, tidak berlaku penindasan. Betul tak? Jadi apa yang disebut oleh sebahagian fuqaha dalam mazhab
Syafi'i bezakan antara benda kecil, antara benda besar, melibatkan kena ada sirah, akad. Aku beli, aku jual ataupun tidak. Ini pada saya satu benda yang mana make sense. Betul tak? Satu benda yang make sense. Kalau kita nak beli benda RM1, RM2, tuan-tuan, kita tak perlulah nak sebut bi'tu, ishtaraitu, aku jual, aku beli. Nampak tak, tuan-tuan? Tetapi kalau benda yang mana melibatkan benda yang harganya besar, hatta nak beli blender, nak beli periuk nasi, tuan-tuan, semua dah ada apa panggil, dah ada kontrak yang perlu disign at least. Dan sign tu, tuan-tuan, mewakili mulut kita daripada kita cakap aku beli, aku jual. Tak, kita just sign berdasarkan apa yang ada di dalam kontrak tersebut. Jadi tuan-tuan, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut secara jelas di dalam Quran, di dalam hadis, tuan-tuan, dia akan datang apa kata zaman-zaman tertentu, dia membantu kita. Kalau kita nak pegang pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad dalam bab sirah, tuan-tuan, jual beli ni, aku beli, aku jual. So dalam dunia hari ni banyak benda yang tak berlaku lah, tuan-tuan. Banyak benda tak boleh berlaku. Sebagai contoh yang kata yang kes vending machine ni lah. Nampak tak? Vending machine. Yang mana orang letak makanan, orang letak minuman, ataupun tak letak dalam mesin sekalipun, dia just tinggal dalam bakul dan seumpamanya. Kemudian kita ambil dan kita bayar. Kita ambil, kita bayar. Kita ambil, kita bayar. Kalau ikutkan, tuan-tuan, itu ialah bukan jual beli, dah ikut asal mazhab kita. Nampak tak? Itu bukan jual beli, mengikut asal mazhab kita. Jadi apa yang kita letak, duit kita tak jadi hak pemilik asal, dan barang yang kita ambil itu, dia bukan hak kita. Jadi kalau kita makan, kita minum, kita makan benda yang haram. Nampak tak? Jadi benda ni susah. Jadi menyebabkan para ulama kita rahmatullahi alaihim ajma'in, mereka orang kata kedepankan pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk ada sirah sebut aku beli, aku jual pada perkara-perkara yang mana bersifat simple. Yang kita sebut istilah dia sebagai bai' mu'atah. Jelas tak, tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, itu adalah antara orang kata hikmah lah yang disebut oleh para ulama. Apa hikmah yang kedua tadi, tuan-tuan? Bila dia terbuka kepada tafsiran, maka mungkin ada tafsiran yang sesuai mengikut zaman pada hari ini. Tafsiran yang sesuai mengikut zaman pada hari ini. Namun, kalau tuan-tuan tengok, ada satu juga, sebagai contoh dalam masalah jual beli, dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, dia tak boleh jual beli benda yang mana disentuh oleh api, yang dia tidak ada ciri-ciri yang, orang kata, ciri-ciri yang konsisten. Kita tak boleh beli, tuan-tuan. Alasannya, sebab dia akan menyebabkan apa, tuan-tuan? Dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan pertelingkahan. So, tuan-tuan pernah dengar berkaitan bai'us salam. Bai'us salam ni, tuan-tuan, ialah jual barang yang mana orang tu tak ada lagi. Tetapi, sebagai contoh, A ni, dia nak sesuatu. Jadi, dia pergi kepada B, dia kata, aku bagi kepada engkau duit sebanyak ni sebagai salam, iaitu bagi duit awal, supaya engkau bawa kepada aku sekian benda, pada tarikh sekian kita bertemu di tempat sekian. Nampak tak? Ini yang biasa orang panggil sebagai bai' salam. Saya tak tahu lah istilah bahasa Melayu sebab apa. Dan bai' salam ni, tuan-tuan, memang satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan melalui lidah Nabi SAW. Cuma ada dia punya syarat-syarat. Cuma dalam mazhab kita, tuan-tuan, bai' salam dia tidak boleh berlaku pada benda yang mana disentuh oleh api. Ghalib-ghalibnya adalah melibatkan makanan sebagai contoh. Sebab apa, tuan-tuan? Makanan ni, tuan-tuan, dia bukan satu benda yang mana mundhabit. Bukan satu benda yang mana konsisten. Dia punya bentuk, dia punya rasa, dia punya kualiti, dia punya, apa orang kata, dia punya tempoh hayat. Basi, tak basi kan? Jadi sebab tu, dalam mazhab Syafi'i, benda ni, tuan-tuan, dari satu sudut dia nampak macam keras lah. Kita tak boleh nak tempah makanan kenduri. Kita tak boleh nak tempah makanan kenduri lah in general kan. Kenduri kahwin. Kita bagi duit, katakanlah bagi 10,000. Tengok-tengok datang masak, tidak semenggah. Basi dan seumpamanya. Jadi benda ni berlaku tak berlaku, tuan-tuan? Banyak orang komen. Betul tak? Banyak orang komen. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita nak tunggu orang masak dulu baru kita nak pergi beli, kita pergi tengok, setuju baru kita beli. Nampak tak?
tuan-tuan, kalau kita tak setuju, apa yang berlaku kepada duit modal tukang masak tu? Untuk 1,000 pack, 2,000 pack. So tak ada orang nak buat, tuan-tuan. Betul tak? Kita pun tak sanggup nak bagi duit kita dulu, dan orang yang nak buat makanan tu pun tak sanggup untuk keluarkan modal mereka dulu, sebab tidak ada sebarang jaminan dekat tengah-tengah tu. Betul tak, tuan-tuan? Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i benda ini keras. Namun begitu, dalam dunia moden hari ni, tuan-tuan, bila tuan-tuan beli Grab, makanan melalui Grab, Food Panda, saya tak tahulah apa lagi segala benda yang ada, tuan-tuan rasa yang sampai pada tuan-tuan semua betul tak? Sebagaimana tuan-tuan nak? Berapa banyak kes keadaan tuan-tuan maki? Tidak sama sebagaimana yang tuan-tuan nak. Sebab tu mazhab Syafi'i dia berkeras dalam bab ni. Kalau makanan, tuan-tuan, benda yang berubah, yang tak konsisten, maka tuan-tuan, sepatutnya kita kena pergi tengok depan mata. Sebab kalau tidak, dia ada satu benda namanya jahalah, uncertainty. Kita tak tahu kadar yang datang banyak mana, bentuk yang datang banyak mana, apa yang ada banyak mana. Dia letak gambar nasi kerabu, Masya Allah. Nampak tak? Tapi bila sampai dia jadi apa? Nasi ke laut. Nampak tak? Oh, burger. Dia kata burger sekian. Dia letak gambar cantik. Tetapi bila datang, kalau bagi ayam pun tak nak makan burger tu. Betul tak? So, tuan-tuan, benda ni, satu benda yang mana mazhab Syafi'i, dia sangat ambil berat. Sebab apa dia kata? Benda-benda macam ni akan bawa kepada niza'. Akan bawa kepada apa? Akan bawa kepada pertelingkahan. Bawa kepada pertelingkahan. Namun begitu, dia ada satu qaul lain dalam mazhab Syafi'i, dia panggil khiyar ru'yah. Dia bukan qaul mu'tamad. Maksudnya kalau kita beli sesuatu tanpa kita lihat, bila dia sampai tidak sebagaimana yang diberitahu ataupun yang dipersetujui, maka tuan-tuan, dia boleh khiyar. Jadi benda ni, tuan-tuan, kita boleh apply dalam dunia kita hari ni. Kita boleh apply dalam dunia kita hari ni, tetapi pada saya lah, dalam satu ruang lingkup yang sangat sikit. Jangan melibatkan macam orang kata catering yang ribu-ribu tadi tu kan. Yang ribu-ribu pack, yang puluh-puluh ribu. Jadi tuan-tuan, nanti kalau dia datang sebagai contoh tak cukup, ataupun datang basi, tengah hari dah basi, tuan-tuan. Yelah, tuan-tuan bajet dia masak pagi tu untuk tuan-tuan. Tidak, kadang-kadang dia bajet, dia dah masak sebelum tu lagi. Kan? Dah 1 hari lebih datang, kemudian yelah, tuan-tuan tahulah kenduri macam mana, betul tak? Sebab tu ada kes-kes yang mana tengah hari dah basi. So, tuan-tuan, benda-benda yang besar ni, tuan-tuan, tidak sepatutnya berlaku. Benda-benda yang besar ni tidak sepatut berlaku jual beli salam melibatkan makanan. Namun, kalau kita beli Grab food, tuan-tuan, kita kan ada satu benda yang namanya cancel order ataupun komen. Nampak tak? Kita ambil gambar, ambil video, kemudian tidak sebagaimana kita nak, jadi kita bagi tahu kepada Grab sebagai contoh, ini masalah yang berlaku, tak sama sebagaimana disebut, jadi kita boleh cancel. Tapi masalahnya, cancel order makanan tu kita lantak juga, tapi kita nak dapat duit yang refund ni. Jadi itu pun satu masalah. Sepatutnya bila kita cancel order, kita pulangkan balik. Ala kulin, tuan-tuan, at least adalah benda-benda yang mana kita boleh apa kata kita boleh bagi ruang untuk digunakan. Sebagai contoh, yang lain, tuan-tuan, kalau nak beli, kalau kita nak pertengahan, you beli benda-benda yang datang daripada restoran yang bersifat franchise. You pergilah McD ke KFC sebagai contoh, daripada franchise yang you pergilah mana-mana pun, itulah dia punya bentuk. Betul tak? Jadi benda yang mana agak konsisten, you bolehlah beli. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Antara benda lain yang disebut oleh para ulama, apa lagi berkaitan dengan benda ni? Tadi dia ada terlintas tapi saya tak ingat dah. So basically gitulah, tuan-tuan. Maksudnya benda yang mana tidak disebut secara jelas oleh syarak, tuan-tuan, maka dia terbuka kepada apa kata? Dia terbuka kepada ada keluasan. Dia terbuka ada keluasan, terutamanya apabila melibatkan zaman-zaman tertentu. Apabila melibatkan zaman-zaman tertentu, namun dia sepatutnya diikatlah orang kata dengan syarat-syarat tertentu ataupun orang kata pengamalan tertentu untuk
Orang kata benda tu tidak terlalu dibuka dan tidak terlalu ditutup. Supaya apa? Pada penghujungnya dia dapat tahqiq, dia dapat tunaikan orang kata maslahah daripada pensyariatan hukum kepada umat manusia. Kesimpulannya tuan-tuan yang saya duk sembang lebih kurang dalam masa sejam ni tuan-tuan adalah melibatkan hikmah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak nyatakan secara putus pasti di dalam Quran. Nabi SAW tidak nyatakan secara putus pasti di dalam hadis-hadis bahawasanya hukumnya kena sekian-sekian-sekian. Cirinya kena sekian-sekian-sekian. Syaratnya kena sekian-sekian-sekian. Masalahnya kena sekian-sekian. Supaya apa tuan-tuan? Dia terbuka kepada ijtihad para ulama'. Betul tak? Terbuka ijtihad para ulama'. Dan para ulama' biasa ijtihad mereka adalah untuk tahqiq maslahah, iaitu untuk hasilkan maslahah. Maslahah ni benda yang mana akan memberi kemudahan, kesenangan, manfaat kepada manusia, dan untuk jauhkan madarah, iaitu perkara yang mana bersifat mudarat, dijauhkan daripada manusia. Jelas tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, apabila kita faham benda tu tuan-tuan, kita tahu bahawasanya ulama ini memang mereka akan berselisih. Dan perselisihannya telah dibahagikan kepada dua kategori utama sebagaimana saya bagi tahu pada pertemuan yang lepas. Yang pertama dari sudut thubutud dalil, iaitu dalil ni sabit ataupun tidak. Betul tak ini ialah ayat Allah Taala, firman Allah? Betul tak ini ialah firman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dah sentuh berkaitan dengan qiraat syadzah sebelum ni. Berkaitan dengan hadis, tuan-tuan fahamlah perselisihan para ulama tuan-tuan berkaitan dengan status sesuatu hadis. Dan tak silap saya kita juga telah bahas pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan apa tuan-tuan? Berkaitan adakah satu benda tu dia ni layak jadi dalil ataupun tidak. Kita bahas berkaitan dengan apa tuan-tuan? Kita bahas berkaitan dengan qiyas. Adakah qiyas itu satu dalil syarak ataupun tidak? Nampak tak? So tuan-tuan, hari ni insya-Allah dalam masa lebih kurang setengah jam ni ataupun 40 minit ni tuan-tuan, kita akan sentuh berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memahami dalil. Dalil tu memang dah sabit daripada Allah Ta'ala. Memang firman Allah secara mutawatir. Tidak ada sebarang orang kata ini bukan kita cerita ayat Quran yang Aisyah Hijanah baru sebar tu. Nampak tak? Aisyah Hijanah ke nama dia? Yang kan nak ke syurga pasal buku semalam kalau tuan-tuan tahu bising tu kan. Dia kita tak kata dia reka ayat Quran, tetapi dia mungkin dia guna AI generate ayat Quran, tetapi yang kita kata dia tetap menipu ialah apa yang dia sebut telah dibaca proofread oleh dia juga. Dia tulis, dia proofread. Jadi maksudnya kalau dia baca, dia iakan benda tu sebagai ayat Quran. Na'udzubillah. Tuan-tuan, ayat Quran tak tahu daripada mana. Memang AI ni memang dia, kepala otak dia memang suka reka-reka benda ataupun dia buat kesimpulan dia sendiri. AI ni tak ada benda kita tanya dia kecuali mesti dia akan jawab. Kadang-kadang kita marah dia baru dia sedar. Oh saya minta maaf. Oh saya tersalah. Oh. Maksudnya tuan-tuan memang sangat bahaya orang yang mana dia ambil agama dia daripada AI dalam keadaan dia tidak ada tapisan. Dia tak pandai nak tapis. Memang benda ni bahaya dan tuan-tuan ingat benda ni dia membawa kepada kebaikan ke? Memang dari satu sudut macam kebaikan tetapi most of the time apabila melibatkan agama tuan-tuan dia rosak. Sebab orang awam ni tuan-tuan, dia tidak ada filter. Dan dia tidak akan tanya ustaz dah. Apa yang dia dengar, apa ataupun jawapan yang dia dapat tuan-tuan, maka itulah dia akan pegang. Na'udzubillah. Sebab tu, para ulama kita, daripada dulu lagi tuan-tuan, mereka berkeras. Al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu ialah agama. Jangan kamu kena tengok dari siapa kamu ambil agama kamu. Saya dulu selalu bagi tahu kepada kawan-kawan yang minat agama ke apa, tapi dia tidak ada basic pengajaran Islam yang betul. Sebelum beli buku, dia tak boleh terus beli. Dia kena check siapa penulis buku. Nampak tak? Dia kena tanya orang yang lebih tahu penulis buku tu macam mana. Terutamanya apabila orang tu dia minat nak belajar agama ataupun nak mendalami agama, dia pergi kedai-kedai buku besar, Kinokuniya ke apa, dia cari dalam bahasa Inggeris. Buku-buku ditulis dalam bahasa Inggeris. Dia tak tahu yang tulis itu Islam ke kafir ke apa ke, dia tak tahu. Kemudian orang menulis berkaitan dengan Islam. Kemudian dia baca. Jadi bila dia baca tuan-tuan, kalau tidak ada semakkan, apa yang berlaku tuan-tuan?
Kita tak tahu dalam tu ada ubat ke, ada racun ke, ada penawar ke. Kita tak tahu. Jadi sebab tu tuan-tuan sangat penting sebelum beli satu-satu buku, dia kena tanya orang dulu, buku ni boleh beli ke tak? Buku ni boleh beli ke tak? Buku ni boleh beli ke tak? Al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ialah, ilmu agama ini tuan-tuan adalah agama itu sendiri. Sebab apa? Sebab agama ni dibina di atas ilmu. Jadi ilmu tu berkaitan dengan agama. Jadi kena tengoklah daripada siapa kita ambil. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekarang kita nak cerita berkaitan dengan dalil yang mana memang established. Memang betul yakin tidak ada sebarang syak dalam diri kita satu orang Muslim. Ini ialah firman Allah. Allah Ta'ala yang berfirman dengan ayat-ayat ini. Disampaikan kepada Nabi SAW oleh Jibril AS dan sampai kepada kita tanpa sebarang syak keraguan, tidak berlaku sebarang penambahan, perubahan dan seumpamanya. Jelas ya? Saya pilih tuan-tuan ayat yang ke-6 daripada Suratul Maidah. Ini antara ayat glamour saya pilih tuan-tuan untuk kita bagi tahu berkaitan walaupun dalil ni tuan-tuan dah sahih qat'i depan mata. Maksud qat'i di sini ialah sabit secara putus, tidak ada keraguan. Ini ialah firman Allah. Tetapi para fuqaha mereka boleh berselisih pendapat lagi. Kerana apa? Apabila melibatkan bahasa. Apabila melibatkan bahasa. Jadi tuan-tuan, ini dikenali sebagai ayat wudu. Ayat wudu. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila salah. Apabila kalian bangun menunaikan salat. Jadi tuan-tuan, perkataan idza kumtum ila salah ni, dia boleh ada dua makna. Iaitu apabila kamu telah selesai solat ataupun kamu baru nak solat. Sebab perkataan idza. Idza ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam semayang kita, ada hadis berkaitan idza ni tuan-tuan macam idza sallama al-imam. Apabila imam telah bagi salam. Kita terjemah telah bagi salam. Ataupun satu lagi idza sallama al-imam, terjemahan dia ialah apabila imam mula bagi salam. Nampak tak? Apabila imam mula bagi salam. So, dia akan bagi kesan tuan-tuan. Kita ni kena bagi salam serentak dengan imam ataupun sejurus selepas imam ataupun kita kena tunggu imam habis bagi salam. Nampak tak? Sebab dia datang daripada perkataan idza. Idza ni tuan-tuan, in general, kita boleh faham dia tuan-tuan apabila sesuatu benda tu telah selesai ataupun satu benda tu baru bermula. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. So, dan dua-dua penggunaan ni wujud tuan-tuan. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW sebut idza dakhala al-khala. Apabila seseorang itu masuk ke dalam apa tuan-tuan? Masuk ke dalam tandas, tempat buang air. Jadi idza ni tuan-tuan, dia dengan makna apabila arada dukhul al-khala. Dia ingin untuk masuk ke dalam tandas. Nampak tak? Dia ingin untuk masuk ke dalam tandas. Dia bukan setelah habis masuk dalam tandas baru dia baca doa tu. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Berlaku khilaf dalam kalangan ulama bila kita nak bagi salam. Dalam mazhab, kalau tuan-tuan perasan, mazhab Abu Hanifah lah. Kebanyakan orang mereka tuan-tuan akan bagi salam, dengar je imam sebut Assalamualaikum, mereka pun akan terus Assalamualaikum serentak. Betul tak? Kalau kita tuan-tuan tidak. Kita ni menunggu untuk imam habis salam dulu, baru kita akan bagi salam kita. Nampak tak? Apabila imam habis salam, baru kita akan bagi salam kita. Bahkan dalam mazhab Ahmad tuan-tuan, mereka mesti bagi salam selepas imam bagi kedua-dua salam.
Selepas imam bagi kedua-dua salam. Dalam mazhab kita, tuan-tuan, salam pertama sahaja sudah mencukupi. Jadi kita boleh bagi salam selepas itu. Jelas kan, tuan-tuan? Jadi nak bagi tahu perkataan idza ni, tuan-tuan, dia boleh bagi kesan. Jelas kan? Dia boleh bagi kesan. Idza dakhalal khala, apabila masuk ke dalam tandas, baru dia baca. Jadi kalau ikutkan, bolehlah seseorang tu masuk dalam tandas dulu, baru dia baca doa. Kalau ikutlah. Dari sudut bahasa, dari sudut ada kebolehan di situ. Namun majoriti ulama kata idza di sini adalah dengan makna idza arada dukhulal khala. Apabila dia ingin masuk ke dalam tandas. Maksudnya dia kena baca luar tandas. So tuan-tuan, antara yang memalingkan makna iza ni, tuan-tuan, ataupun yang batalkan makna iza ni, lepas habis solat baru kita berwuduk, ialah praktis baginda Nabi SAW. Nampak tak? Saya rasa berlaku ijma' dalam kalangan ulama' bahawasanya wuduk adalah sebelum solat. Namun kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata idza qumtum ila salah, bila kamu bangun untuk mendirikan solat. Tetapi dalam ni dia tak bagi tahu, tuan-tuan. Tidak diberitahu sama ada kamu ni dalam keadaan berwuduk ataupun tidak. Yang zahirnya bila kamu bangun untuk solat, kamu kena melakukan wuduk. Tak kiralah kamu dah berwuduk ataupun tidak. Betul tak? Dan dulu ada khilaf, tuan-tuan, dalam kalangan ulama' berkaitan dengan perkara ini. Jadi sama ada you berwuduk ataupun you tidak berwuduk, berdasarkan zahir ayat ini, seseorang itu tetap dia kena berwuduk untuk menunaikan solat. Nampak tak? Dan di sini dia tak sebut solat di sini solat sunat ke, dia tak sebut solat fardu ke, apa ke, dia tak sebut, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi yang zahirnya kalau orang tu dia nak sembahyang sunat, selepas dia sembahyang fardu walaupun wuduk ada, daripada ayat ini, tuan-tuan, dia kena berwuduk sekali lagi. Betul tak? Kalau kita tengok Quran semata-mata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk menunaikan solat. Tak disebut solat sunat, tak disebut solat fardu, tak disebut solat jenazah. Maksudnya as-salah ni, tuan-tuan, apa sahaja nama solat secara umumnya, kalau bangun untuk solat dan tidak disebut kita berada dalam keadaan berhadas ataupun tidak, maka apa yang kita kena buat? Faghsilu wujuhakum. Kamu kena basuh muka-muka kamu. Betul tak? Kamu kena basuh muka-muka kamu. Namun begitu, para ulama kata, ada dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Pernah berlaku khilaf dulu, tetapi sekarang mungkin khilaf ni dia tak wujud, iaitu, tuan-tuan, orang yang mana bangun untuk menunaikan salat dalam keadaan dia ni berhadas sahaja. Nampak tak? Dia dalam keadaan berhadas sahaja. Jelas eh? Idza kuntum ila salati muhdithin. Apabila kamu bangun untuk menunaikan solat dalam keadaan kamu berhadas. Tak kira solat tu fardu ke, solat tu sunat ke, solat tu solat jenazah ke, wajib untuk kamu melakukan wuduk sebagaimana tuan-tuan tengok. Namun ada sebahagian mazhab, tuan-tuan, mereka kata hukum ini tidak terpakai untuk solat jenazah, tetapi dalam mazhab mereka sendiri pun ada tafsil. Solat jenazah ni boleh diulang ataupun tidak boleh diulang. Kalaulah solat itu satu solat yang mana tidak boleh diulang, kalau seseorang itu berwuduk menyebabkan dia terlepas sembahyang jenazah, jadi bila dia terlepas dan dia ni tidak boleh ulang dah solat jenazah tu, dalam mazhab mereka kan, ada orang boleh ulang, ada orang tak boleh ulang. Jadi dia kata dalam kes macam tu, apa yang berlaku, dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Katakanlah saya nak pergi sembahyang jenazah satu orang yang mana saya ni tidak boleh ulang solat jenazah, tak boleh solat jenazah lagi bila saya terlepas. Jadi kalau saya sibukkan diri saya dengan berwuduk, saya akan terlepas solat jenazah dan saya tidak boleh ulang lagi. Maksud saya tak boleh sembahyang buat kali kedua dengan jemaah lain ke apa. Jadi tuan-tuan, saya pada waktu tersebut saya diberi pilihan untuk tayamum sahaja. Jadi secara umumnya, tuan-tuan, kita nampak dia bertentangan dengan zahir ayat ini. Sebab solat jenazah juga dia dinamakan sebagai solat. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, mazhabnya kata boleh bertayamum untuk kes tertentu ni, mestilah mereka ada dalil mereka daripada mana-mana dalil, betul tak? Quran ke, hadis ke, qiyas ke. Jadi tuan-tuan,
dia akan bawa kita kepada isu dalil yang digunakan tu dalil yang sahih ataupun tidak. Nampak tak? Saya ni tuan-tuan, ada banyak benda yang saya nak share. Tapi masa mencemburui. Contoh, benda ni dia, masa saya nak start kelas, tak ada sangat pun benda dalam kepala secara detail saya nak cakap apa kan. Tapi bila saya mula membebel ni, ada je lah benda-benda yang saya nak beritahu. Ada orang tanya, sebahagian fuqaha membenarkan tayamum bagi orang yang mana takut terlepas solat jenazah secara berjemaah. Dan mereka telah keluarkan ataupun kecualikan wali bagi si mati, macam ayah ke kan. Jadi mereka kata tak perlu, wali si mati tak boleh bertayamum. Sebab wali si mati ni kalau dia terlepas pun tuan-tuan, dia boleh ulang balik solat tu. Nampak tak? Kerana apa? Hujah mereka katakan wali si mati ni telah diberi hak oleh agama untuk ulang solat ke atas si mati tersebut. So dia minta penerangan lah. Nampak tak? Bagus lah, at least dia minta penerangan. Kalau orang lain, dia main sebab je berdasarkan apa yang ada dalam kepala dia. Jadi dia hukum ni berdasarkan ilmu yang 1% 2% yang ada dalam kepala dia. Oh, ini bid'ah, ini tak sunnah, ini bukan daripada agama Allah, ini. Engkau siapa? Belajar pun tak sampai sehari, apa pun tak tahu, tiba-tiba nak guna diri sendiri sebagai kayu ukur kebenaran yang mutlak. Mana boleh? So alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kata jawapan Islam buat ni, dia kata sesungguhnya solat jenazah ni adalah seperti sembahyang-sembahyang yang lain yang mana disyaratkan untuk suci daripada hadas dan juga daripada najis. Sebagaimana yang ma'ruf. Illa, kecuali sebahagian ahli ilmu menyebutkan bahawasanya sesiapa yang mana takut terlepas solat jenazah, jika dia sibuk dengan taharah, iaitu dengan orang kata berwuduk sebagai contoh. Jadi sebahagian daripada mereka mengatakan boleh tayamum dan disemayang dengan tayamum tersebut. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adapun apabila seseorang itu takut terlepas solat jenazah, terlepas solat hari raya, terlepas solat Jumaat, fa fit tayammumi niza', maka ada perselisihan pendapat berkaitan dengan boleh tak kita nak tayamum kalau kita takut terlepas benda-benda ni. Nampak tak? Wal azhar, cuma kata Ibn Taimiyah di sini, dia kata annahu yusalliha bit tayammum wala yufawwituha. Dia berdasarkan pendapat yang zahir di sisi dia, Ibn Taimiyah, dia kata dia semayang dengan tayamum dan dia tidak terlepas solat-solat tersebut. Nampak tak? Saya tuan-tuan, kalau ada masalah jenazah ini tahan lagi, tapi masalah semayang Jumaat ni tak boleh sebab dia fardu ain kan. Intah. Berakhir kenyataan Ibn Taimiyah. Kemudian dalam ni dia kata wahadha qaulan indal malikiyah, dan ini juga satu pendapat yang wujud dalam mazhab Maliki, tetapi yang zahirnya bukan muktamad mereka. Ad-Dusuqi di dalam hasyiah dia, dia kata apa? Kalau dia wujud pada waktu tersebut dan orang yang hadir pada waktu tersebut dan dia ni sihat apa semua, kemudian kalau dia mengambil wuduk, dia takut akan terlepas solat jenazah. Fal masyhur, istilah masyhur ni tak silap saya dalam mazhab Malik sama macam istilah muktamad dalam mazhab kita lah. Bahawasanya orang tersebut dia tidak tayamum. Nampak tak? Namun begitu ada qaul yang lain dalam mazhab waqila tayammam laha. Nampak tak? Dia boleh bertayamum untuk benda itu. Wa qala Ibn Wahab mengatakan in sahibaha ala taharatin wantaqadha tayammama wa illa fala. Dia kata wallahu a'lam, mungkin kalau orang tu ketika mana dia pergi ke arah jenazah tu ataupun untuk urusan jenazah tu, dia berada dalam keadaan taharah dah, kemudian wuduk dia terbatal, maka pada waktu tersebut bolehlah dia tayamum. Kalau tidak, maksud dia datang dalam keadaan tidak bertaharah lagi. Nampak tak? Dia tak boleh nak mula tayamum pada waktu tersebut. Ini pendapat siapa? Ibn Wahab. Dan secara umum masalah ini tuan-tuan dibahaskan dalam mazhab Hanafi. Soalan tadi tu tuan-tuan adalah berkaitan dengan mazhab Hanafi. Nampak tak? Dan namun begitu dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, mereka ada bezakan antara orang yang mana dia boleh untuk ulang solat
jenazah maksudnya kalau terlepas dia boleh semayang lagi dengan orang yang mana tidak boleh. Dia ada perincian tersebut. Ala kullin, dalam Islam web ni dia kata orang yang disebut ni berkaitan dengan pendapat ni dia tak bezakan antara wali si mati ataupun bukan wali si mati. Ala kullin tuan-tuan, benda ni wujud. Nampak tak? Pendapat ini wujud. Cumanya tuan-tuan, pendapat ini wujud, tak silap saya, dia ada kaitan dengan hadis Nabi SAW juga. Cuma saya tak tahu nak cari kat mana sekarang. Tapi biarlah saya tak carilah dulu. Saya just teruskan dengan ayat yang ayat Quran yang seterusnya. Jelas kan tuan-tuan? Jadi, walaupun perkataan as-salah ni tuan-tuan dia bersifat umum. Namun, para fuqaha kerana dalil-dalil yang lain tuan-tuan, kerana dalil-dalil yang lain, mereka mengecualikan sebahagian solat. At least berdasarkan mazhab mereka. Jelas berdasarkan dalil yang mana dikira sebagai utuh dalam mazhab mereka. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Salam. Ini baru idza qumtum ila salat. Apabila kamu bangun untuk menunaikan salat. Salat apa? Nampak tak? Kalau ikut dalam ni secara umumnya dia jelas. Secara umumnya ialah umum. Apa-apa salat. Tapi kenapa boleh timbul perincian? Kita kata fuqaha mereka bila perincikan tuan-tuan, mereka tidak perincikan mengikut hawa nafsu mereka, tidak. Kalau orang yang tak suka mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia akan kata apa? Dia akan kata, oh mazhab Hanafi gini. Tapi tengok-tengok bila kita kaji, inilah qaul Ibn Taymiyah. Kalau geng-geng Salafi ni, kalau punya mazhab Hanafi, dia jadi jaki sikit. Dia kata mazhab ahli ra'yi, tak ikut sunnah, tak ikut hadis. Tapi kalau dengar Ibn Taymiyah cakap sesuatu, dia tak fikir dah. Ibn Taymiyah kata halal, Ibn Taymiyah kata haram. Nampak tak? Dia tak fikir dah dalil tu sahih ke tak sahih ke. Ini apa orang kata tuan-tuan, antara orang kata penyakit ta'assub yang berlaku dalam diri sebahagian manusia. Betul tak? Ini antara penyakit ta'assub geng Salafi. Kalau bunyi mazhab Hanafi, tuan-tuan, orang kata jebeh. Ataupun pandang sebelah mata. Tapi kalau bunyi Ibn Taymiyah, nampak tak? Ibn Taymiyah tak sebut dalil, tak apa. Nampak tak? Ibn Taymiyah tak sebut dalil, tak apa. Ibn Taymiyah. Ni kenapa sunnah? Ibn Taymiyah cakap. Jadi Ibn Taymiyah ni seolah-olah macam Nabi dah. Dia tak cakap Nabi tetapi seolah-olah. Sebab tu ada sebahagian orang dia menganjing qala Ibn Taymiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Taymiyah berkata sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang biasakan ulama kita sebut rahimahullah, radhiyallahu taala anhu, tak. Orang menganjing, maksudnya nak kata kat geng-geng sebahagian geng Salafi ni Ibn Taymiyah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang ada Salafi yang seolah-olah Ibn Taymiyah ni tuan-tuan ialah pemutus segala-galanya. Nampak tak? Macam kenyataan tadi. Ibn Taymiyah rahimahullah dia kata ada nizam. Ada perselisihan pendapat. Namun selepas tu dia kata wal azhar dan pendapat yang paling zahir, yang paling kuat. Nampak tak? Ialah dia boleh bertayamum. Tapi tak bagi tahu pun. At least kita tak jumpa di situ tuan-tuan kenyataan yang kata kenapa zahirnya boleh tayamum. Apa dalil yang disebut dan seumpamanya. Jelasan tuan-tuan? Sepatutnya kita nak dengarlah dalil, betul tak? Kita nak dengarlah dalil. Ala kullin. Ada khilaf lagi dalam bab ni. So, settle. Yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, bila kita bangun untuk solat, berdasarkan dalil-dalil yang lain, kita dalam keadaan berhadas. Apa yang kena buat? Faghsilu wujuhakum. Hendaklah kalian basuh wajah-wajah kalian. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu tak wajah ni apa? Wajah ni apa?
Tuan-tuan pernah jumpa mana-mana hadis Nabi SAW beritahu wajah ni kena mula daripada sini sampai ke sini, sini sampai ke sini, ataupun Allah sendiri beritahu dalam Quran? Tak ada. Betul tak? Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wujuhakum ni tuan-tuan dia kembali kepada lurah, dia kembali kepada bahasa. Betul tak? Sebab bila orang Arab dia dengar perkataan wujuh, jamak bagi wajah, jadi tuan-tuan mereka fahamlah. Sebab Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi nak tak nak tuan-tuan, benda ni kita kena kembali kepada bahasa Arab. Betul tak? Kita kena kembali kepada bahasa Arab. Kitab-kitab ataupun kamus-kamus bahasa Arab yang mentafsirkan wajah dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kenapa orang kata ini kena basuh, ini tak perlu basuh? Tuan-tuan tidak boleh untuk berdebat dengan mereka menggunakan Quran dan hadis. Sebab Quran hadis tidak datang untuk takrifkan perkataan-perkataan ini. Jadi tuan-tuan kalau nak berdebat, tuan-tuan kena berdebat dengan pakar bahasa. Nampak tak? Dan tuan-tuan siapa untuk jadi pakar bahasa? Sebab Asy-Syatibi rahimahullah, dia dalam Al-Muwafaqat, antara syarat dia tuan-tuan, yang ini bukan beliau saja, orang-orang lain. Cuma tak silap saya, beliau ni ketat lagi. Untuk seseorang itu jadi mujtahid dalam hukum hakam, ulama mujtahid dalam hukum hakam, dia kena jadi mujtahid dalam bahasa. Nampak tak? Dia kena ada kemampuan dalam bahasa sehingga dia boleh buat keputusan dia sendiri. Bila berlaku khilaf sebagai contoh dalam kalangan ulama bahasa. Nampak tak? Kita ni jangan jadi macam orang berkukuk. Ibn Taymiyah kata sebagai contoh tak ada majaz dalam Quran. Kita pun berkukuk lah tak ada majaz. Kita tak tahu. Buku dia kita tak pernah baca. Buku orang yang berbeza dengan dia kita tak pernah baca berkaitan dengan majaz dalam Quran ni. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni senang, kita ni ramai orang tak sedar diri. Betul tak? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian kamu kena basuh kamu punya tangan-tangan sehingga ke al-marafiq. Sehingga ke al-marafiq, sehingga ke siku. Jadi perkataan ila ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia panggil kata sendi huruf jar. Jadi adakah ila di sini dengan maksud sampai ke orang Kelantan panggil tara, dia punya boundary ni, boundary siku ataupun kena termasuk siku. Tuan-tuan, bila pergi ke dalam mazhab kita, biasanya mereka akan kata maksud ila di sini adalah dengan maksud ma'a, iaitu beserta siku. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ini siku saya ni kan, dia bila kita basuh daripada sini tuan-tuan, dia tak boleh sampai dekat boundary sini je. Nampak tak? Dia kena termasuk siku. Sekira-kiranya sebagai ustaz fiqh kita, dia kata kalau kita kelepek kita punya siku ni tuan-tuan, dia akan melibatkan ni, bawah ni, juga ni, naik ke atas ni. Nampak tak? So ini semua bahagian yang mana kita kena basuh. Jadi tuan-tuan jangan nak bergaduh dengan saya. Jangan tuan-tuan kata Allah Ta'ala kata ilah, tiba-tiba tuan-tuan kata ma'a. Ini mengubah ayat Allah dan seumpamanya. Itu tuan-tuan kena jadi ahli bahasa dulu, mustahid dalam bahasa, kemudian pergi bergaduh dengan para ulama yang kata ilah di sini adalah dengan maksud ma'a. Jelas Kemudian wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kalian sapu kepala-kepala kalian. Perkataan wamsahu ni tuan-tuan ialah perbuatan yang mana dia berhajat kepada objek. Maksud sapu apa? So sekarang dia sapu kepala. Nampak tak? Namun sekarang masalah dia tuan-tuan, sapu kepala ini, perbuatan sapu dan kepala itu telah dihubungkan dengan satu huruf, iaitu huruf ba. Berlaku khilaf. Apa fungsi huruf ba di sini? Dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam tuan-tuan, ada yang kata tidak sahih penisbahan huruf ba ni dengan makna sebahagian kepada mazhab Syafi'i ataupun kepada Imam Syafi'i. Ala kullin, benda ni diperdebatkanlah dalam kalangan ulama. Ada yang kata ba ni dia tak pernah datang dengan makna sebahagian. Ada yang kata inilah bid'ah dalam bahasa. Ala kullin, benda ni didebatkan. Tetapi biasanya tuan-tuan akan dengar sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dia katakan tak wajib basuh keseluruhan kepala. Jadi dia kata ba di sini, dia kata ba litab'id, ba yang menunjukkan kepada separuh. Jadi wamsahu biru'usikum ialah basuh sebahagian daripada kepala. Namun ada orang kata ba di sini tuan-tuan adalah ba lil ilsaq. Jadi dia punya isu tuan-tuan sekarang dia jadi ba ini merujuk kepada keseluruhan kepala. Nampak tak? Kemudian hadis baginda Nabi SAW berkaitan dengan wuduk kebanyakannya adalah bersifat perbuatan. Dan perbuatan ni apabila melibatkan dibahaskan dalam kitab-kitab usul, dia tidak semestinya tuan-tuan dia akan jadi wajib. Sebab perbuatan ni tuan-tuan dia terbuka kepada dia wajib, dia sunat dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi benda ni banyak bahas.
oleh para ulama. Ada sebahagian kata kena sapu 1/4 kepala. Mereka ada hujah-hujah mereka. Jelas tuan-tuan, dan hujah ni tuan-tuan dia melibatkan hadis dan seumpamanya lah. Bila melibatkan hadis dia jadi tidak mudah lah. Dia melibatkan hadis itu dinilai sahih ataupun tidak. Tuan-tuan akan jumpa juga riwayat-riwayat yang mana secara zahirnya ada riwayat yang macam Nabi SAW sapu di atas serban keseluruhan imamah. Maksudnya tanpa kena langsung mana-mana bahagian kepala dan rambut. Ada yang pertikaikan hadis tersebut, ada yang kata hadis tersebut okey, dan seumpamanya lah tuan-tuan. Jelas Jadi, wamsahu biruusikum, hendaklah kalian sapu kepala kalian. Adakah sebahagian kepala ataupun keseluruhan kepala ataupun 1/4 kepala? Jadi tuan-tuan, walaupun dia ayat Quran, last kali dia jadi khilaf juga dalam kalangan ulama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada dalil-dalil yang lain. Dan satu lagi antara benda besar ialah melibatkan bahasa tu, bahasa Arab tu. Nampak tak? Kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuan-tuan, dalam masalah wa arjulakum ni huruf lam ni dia berbaris atas. Inilah satu qiraat yang mutawatir. Namun begitu ada satu qiraat yang lain yang mutawatir juga, dia baca wa arjulikum. Wa arjulikum. Jadi bila baca dengan wa arjulikum tuan-tuan, jadi ada sebahagian kata dia ni juga termasuk di dalam sapuan. Hendaklah kamu sapu kepala kamu dan juga sapu kaki kamu. Nampak tak? Ada yang kata tidak. Walaupun qiraat tu dia berbaris bawah, tetapi kita boleh faham dua keadaan. Yang pertama, yang sapu tu kalau kita pakai khuf. Jadi qiraat wa arjulikum, lam terbaris bawah, terpakai untuk sapu khuf. Ada yang kata, kalau dia tidak melibatkan sapu khuf sekalipun, wa arjulikum, ini dipanggil apa tuan-tuan? Lam ni dipanggil baris di bawah ni lil mujawarah, kerana dia duduk di tepi perkataannya berbaris bawah. Biruusikum. Nampak tak? Sin tu dia baris bawah, jadi dia bila dia duduk tepi sin yang baris bawah, maka dia juga mengambil baris yang sama, tetapi dia tidak mengambil hukum sapu yang sama. Dia tetap kena apa tuan-tuan? Dia tetap kena basuh. Jadi bahaslah bubang. Masing-masing ada dalil. Dari sudut bahasanya, dari sudut hadisnya. Jadi menyebabkan sebahagian fuqaha dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, tak silap saya Ibnu Jarir At-Tabari, mengatakan orang Islam diberi pilihan antara apa? Antara sapu dan juga basuh. Nampak tak? Ada pendapat yang kata sedemikian. Diberi pilihan antara sapu dan basuh. Walaupun majoriti ulama tidak berpendapat sedemikian rupa, tetapi at least pendapat itu wujud. Kerana apa? Kerana perselisihan dari sudut bahasa. Nampak tak? Satu baris tuan-tuan boleh mengubah apa? Boleh mengubah hukum. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian antara benda yang dibahaskan lagi oleh para ulama ialah tuan-tuan, apabila melibatkan huruf waw. Fagsilu wujuhakum, bukan sini, waw ni. Wa aydiyakum dan wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kamu. Jadi tuan-tuan, huruf waw ni tuan-tuan, dia dalam bahasa Arab adalah limutlaqil jama'. Limutlaqil jama', iaitu semua benda ni kena wujud, kena buat. Tetapi dia tidak menunjukkan kepada tertib. Allah Ta'ala tak guna perkataan thumma. Thumma ni ialah kemudian. Allah Ta'ala tak kata fagsilu wujuhakum thumma aydiyakum. Thumma imsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah tak guna perkataan thumma. Sebab thumma ni tuan-tuan, semua benda tu kena ada, dan dalam masa sama dia kena ikut tertib. Dan huruf waw ni tuan-tuan, limutlaqil jama'. Huruf waw ni adalah untuk semata-mata kita kumpulkan benda ni. Maksudnya benda ni kena wujud, tetapi dia tidak menunjukkan kepada tertib. Jadi tak pelik tuan-tuan jika ada fuqaha macam mazhab Hanafi, mereka tidak bukan tak mewajibkan, mereka kata tertib dalam wuduk ni tuan-tuan dia bukan rukun. Cuma mazhab Hanafi ni dia payah pula dalam bab rukun, dalam bab wajib. Pembezaan antara rukun, wajib. Ini panjang cerita tuan-tuan, jadi dah sekali saya pun pening kepala. Tetapi yang paling penting, ada perbahasan yang sampai tahap kepada mengatakan bukanlah satu rukun untuk seseorang itu berwuduk secara tertib. Namun di sisi
mazhab majoriti ulama mereka kata hukumnya adalah mesti berwuduk secara tertib. Sebab apa? Sebab walaupun waw ni tuan-tuan, dia bukanlah berdasarkan pendapat yang sahih dalam kalangan ulama bahasa untuk menunjukkan kepada tertib. Dan ada sebahagian, tak tahulah siapa yang cakap, dan ada orang kata dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata waw ni adalah dengan makna tertib juga. Ala kullin tuan-tuan, ada ulama yang mengatakan walaupun waw ini dia tidak menunjukkan kepada tertib, tapi Nabi SAW tidak pernah walaupun sekali berwuduk ghaira murattab, dalam keadaan tidak tertib. Nampak tak tuan-tuan? Dalam keadaan tidak tertib. Jelas Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam satu ayat ni tuan-tuan, apabila melibatkan bahasa, banyak mana boleh berlaku perbezaan pendapat disebabkan oleh bahasa sahaja. Kemudian sebagaimana kita tahu ahli sunnah wal jamaah mereka tidak akan tengok Quran orang kata secara berasingan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Namun begitu dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri, walaupun tengok Quran serentak dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi tuan-tuan dia bukan sama dari sudut kedudukan dia. Ada yang dari satu sudut dia ni mutawatir, masyhur. Kalau mutawatir ni tuan-tuan, dia punya darjah kesabitan ni tuan-tuan adalah sama dengan kesabitan Quran. Dari sudut kekuatan dia sama kuat. Jadi ada hadis walaupun dia sahih tetapi dari sudut kekuatan dia tidak sama kuat dengan Quran. Jadi sekarang walaupun ada ayat Quran dan ada hadis yang sahih, nampak tak tuan-tuan? Jadi sejauh mana hadis sahih ini boleh dipakai? Kalau kita pakai, memang kita tak buang, kita pakai. Tetapi kita pakai dia ada ke atas dasar wajib ataupun kita pakai di atas dasar sunat. Ini tuan-tuan, dia akan bawa kepada satu isu usul yang besar yang menyebabkan mazhab berbeza pendapat. Dia panggil az-ziyadatu 'ala an-nas. Usul az-ziyadatu 'ala an-nas ni tuan-tuan, antara tempat yang besar diperselisihkan antara mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Dan mereka ada hujah-hujah mereka lah. So, sebagai contoh, mazhab Syafi'i pun dalam tempat ni tuan-tuan, kenapa bila Nabi SAW berwuduk, Nabi SAW masukkan air dalam mulut berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian hembus. Kenapa mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia kata ini ialah sunnah Nabi SAW, tetapi tidak sampai kepada wajib. Alasan mereka kata, ialah benda ini tidak disebut di dalam ayat wuduk. Nampak tak? So, nampak macam ada perbezaan penggunaan Quran dengan penggunaan sunnah. Walaupun sunnah itu sahih. Walaupun diriwayatkan oleh ramai ulama. Betul tak tuan-tuan? Sebab dia kata tidak ada di dalam ayat wudu. Ini antara penghujahan yang selalu disebut. Tidak ada dalam ayat wudu. Jadi benda yang ada dalam hadis-hadis walaupun dibuat oleh Nabi SAW, tetapi kerana tidak ada dalam ayat wudu, itu menjadi qarinah, petunjuk bahawasanya benda-benda tidak disebut itu hanya sampai kepada tahap sunat sahaja. Jelas Namun mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih tidak tuan-tuan. Dia kata masuk air dalam kumur-kumur wajib, masukkan air dalam hidung itu juga wajib, dan seumpamanya lah. Hatta mu'tamad mazhab mereka mewajibkan untuk baca bismillah untuk berwuduk. Kalau orang tu dalam keadaan sedar, tidak lupa dan seumpamanya, dia sengaja tidak baca bismillah tuan-tuan, wuduk dia tak sah dalam mazhab Ahmad. Jadi tuan-tuan, kita tengok bagaimana ulama berselisih pendapat. Kadang-kadang Quran dah sahih, jelas depan mata firman Allah, tetapi kerana dia punya petunjuk itu tidak jelas dan Allah sengaja tidak jelaskan, melibatkan bahasa dan seumpamanya, kemudian dia mesti dibaca serentak dengan sunnah. Berlaku isu lagi, sunnah tu sahih ke tidak? Kalau sahih, adakah dia setahap dengan Quran ataupun tak setahap dengan Quran dan seumpamanya tuan-tuan. Kemudian sunnah tu bersifat percakapan Nabi ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tuan-tuan memberi kesan. Ini semua memberi kesan kepada perselisihan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya rasa dengan beberapa contoh daripada dua pertemuan kita ni sudah cukup. Orang kata at least memberi gambaran-gambaran yang orang kata yang okey lah. Kenapa para ulama kita berselisih pendapat. Nampak tak kenapa para ulama berselisih pendapat? Wallahu a'lam bissawab. So saya nak jawab soalan ataupun nak tengok soalan.
Untuk jual beli berakad, aku beli, aku jual. Untuk belajar ilmu agama atau apa-apa ilmu perlu berakad ke? Contoh ustaz mengijazahkan ilmu ini kepada kamu. Secara umumnya tak perlu. Nampak tak? Orang yang mana hadir, dia ni lah. Orang yang mana hadir, dia ilmu yang dia dengar tu, kalau ilmu tu sahih dan dia dengar dengan cara betul, itu sahih lah. Dia boleh sampaikan. Adapun orang yang sebut ijazah ni tuan-tuan, biasanya sebab dia nak apa? Dia nak kekalkan. Orang kata kononnya tradisi sanad. Masalahnya benda diijazahkan tu benda direka. Nampak tak? Benda yang tak disebut dalam mana-mana hadis, tak disebut dalam mana-mana Quran, tidak dikenali dalam kalangan ulama mujtahidin dahulu, salaf dan seumpama. Direka-reka, lepas tu saya ijazahkan. Ijazah tu tak ada nilai. Tak ada nilai. Pulsing pun tak ada nilai. Nampak tak? Dia reka lepas tu diijazahkan. Dia reka diijazahkan. Ramal lah lagu tu. Kalau kita kata ijazahkan ilmu-ilmu yang memang confirm masyhur, ijazahkan Sahih Al-Bukhari yang memang diriwayatkan oleh orang kata generasi demi generasi, ataupun kitab-kitab fiqh yang masyhur, itu tuan-tuan, maksud ijazah tuan-tuan adalah bukan orang kata ijazah tu jadi syarat untuk sah beramal ataupun tidak. Namun orang kata just untuk kekalkan orang kata silsilah sanad tu. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, bolehkah kita menggunakan kad kredit konvensional? Tak boleh, haram. Tetapi memang kita ni akan bayar on time dan tidak menggunakan installment yang dikira riba. Sebab antara benda yang haram ialah persetujuan masa sign bersetuju dengan akad riba. Masalah yang besar ialah bersetuju dengan akad riba. Nampak tak? Maksudnya dalam akad kontrak tu dia kata kalau you lambat bayar, maka you kena bayar penalti sekian-sekian. Dan itulah riba jahiliah, riba nasiah. Kalau lambat bayar lagi, maka dia punya penalti akan berganda-ganda gini-gini dan untuk masalah bank. Jadi tuan-tuan, kita bersetuju atas satu benda yang haram walaupun kita tak buat. Nampak tak? Dan berapa ramai orang yang mana bila mereka akad tu, memang mereka bayar tepat pada waktu pun. Jelas? Aku bagi pinjam kepada kau RM1,000. Dengan syarat bila kau pulangkan nanti dalam masa setahun, kalau kau tak bayar dalam masa setahun, lebih satu hari kau kena bayar RM1,010, RM1,100. Dan begitulah akan naik sebagai contoh bila kau tak bayar. Jadi, semata-mata kita bersetuju dengan riba yang haram tuan-tuan, maka perbuatan tu dosa. Walaupun lepas tu, kita memang bayar dalam masa setahun. Dan masalah bank konvensional ni tuan-tuan, dia bukan masalah kad kredit tu semata-mata. Dia ni tuan-tuan, kebanyakan adalah tidak patuh syariah. Kebanyakan tidak patuh syariah. Duit yang maksud kita, satu lagi kita membantu dia lah. Kita membantu dia berkembang, kita bagi duit kepada dia tuan-tuan, lebihan-lebihan bunga ke apa, ataupun at least kita promote benda tu. Ini semua tuan-tuan ialah sebab-sebab kenapa bank konvensional haram. Berkenaan dengan buku yang terdapat rekaan ayat Quran, adakah dia boleh dijatuhkan kufur? Sama ada dia sengaja ataupun tidak? Tidak. Sebab kebanyakan ni tuan-tuan, kebanyakannya sebab dia dalam keadaan jahil, maka ini dia ma'adzur dengan kejahilan. Dia tidak boleh dikatakan kafir. Pendapatan dia peroleh hasil jualan buku, adakah dikira haram? Wallahu a'lam. Setahu saya jual beli tu halal, cuma isi dalam tu, isi buku tu ada sebahagiannya salah. Saya tak berani nak kata pendapatan tu haram. Buku tu dijual dalam keadaan halal, sah. Nampak tak? Dengan kertasnya, dengan apanya, dengan dakwatnya. Cuma berlaku kesilapan. Jadi saya tak nampak sampai tahap duit tu jadi haram. Tetapi orang boleh orang boleh pulangkan balik buku tu dan minta balik duit dia sebab benda tu, buku tu ada keaiban. Namun begitu, ada satu benda yang salah berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Dia sepatutnya bila beli buku kita kena cek satu-satu isi kandungan buku. Which is kita tidak buatlah zaman sekarang. Nampak tak? Kita tidak buat. Sebab kalau kita duduk nak beli buku yang 10 jilid nak baca satu-satu memang tak dapat lah tuan-tuan. Namun sebab tu kebanyakan kedai buku mereka kata kalau buku tu ada kerosakan, macam sebagai contoh kerosakan ada muka surat yang tidak
bercetak dan seumpamanya boleh dipulangkan. Nampak tak? Boleh dipulangkan. Kebanyakan kedai buku macam itulah. Boleh dipulangkan. Namun kalau ada isi kandungan yang salah, juga saya rasa kalau salah fatal macam tu, sepatutnya dia termasuk di dalam aib yang boleh dipulangkan. Wallahu a'lam bissawab. Menurut mazhab Syafi'i, kaki wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Bagaimanakah hukumnya apabila seseorang wanita berada dalam rumah, ada ipar dia dan dia mengambil rukhsah dengan mengikut mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan menutup kaki? Adakah dibenarkan beramal dengan pendapat tersebut dalam situasi seperti ini? Pada saya tuan-tuan, pakailah sarung kaki tu. Walaupun ada pendapat daripada mazhab Hanafi dan seumpamanya, pakai je lah. Nampak tak? Pakai je lah. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Berkenaan syarat melihat barang dalam akad jual beli menurut mazhab Syafi'i. Ini tuan-tuan ni dah tanya saya soalan fiqh dah ni. Saya ni bukan berada dalam isu fiqh ni. Saya sedang berada dalam isu manhaj baru. Ala kullin. Berkenaan syarat melihat barang dalam akad jual beli. Sebagaimana saya fahami, pembeli hendaklah mengetahui barang yang dibeli. Dan antara cara ialah dengan melihat barang tersebut sebelum akad. Okey. Persoalannya, sekiranya seorang pelanggan bermazhab Syafi'i ingin membeli makanan yang ditapau. Contohnya sup Eko di sebuah restoran. Adakah memadai dia melihat sup yang telah siap dihidangkan, ya? Atau adakah dia perlu melihat sendiri proses penyediaan sup? Tak perlu. Daging yang sebenar-benar lembut? Tak perlu. Dia hanya boleh lihat sahaja. Dia hanya lihat sahaja. Kalau tak, dia jadi macam dia dah jadi macam terai lah apa semua. Ini baik masak sendiri tuan-tuan. Nampak tak? Saya rasa ini kalau pergi kat kedai pun, kedai tu kata halau balik kau masak sendiri je lah. Saya nak sebut tadi tuan-tuan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan buffet. Saya terlupa, lepas tu saya tak teringat. Saya ingat nak cakap pasal buffet, kemudian saya terlupa, kemudian bila soalan ni datang baru saya teringat berkaitan dengan buffet. Buffet ni tuan-tuan ikut kaedah mazhab kita tak sah pun. Sebab berlaku jahalah. Berlaku jahalah. Nampak tak? Berlaku jahalah. Uncertainty. Berkaitan dengan benda yang kita nak makan, apa yang ada dan seumpamanya. Nampak tak? So ada sebahagian ulama mengatakan buffet ni boleh dari sudut uruf. Buffet dari sudut uruf boleh, walaupun kita bayar banyak tu. Jadi tuan dia ni, pemilik asal makanan tu, dia benarkan kita untuk makan lebih daripada yang sepatutnya. Namun, dia punya asas-asas tu adalah. Jadi tuan-tuan, dalam masalah jahalah, barang yang mana kita nak beli ni tuan-tuan, jahalah ni dia boleh hilang melalui beberapa cara. Yang pertama ialah dengan kita lihat sendiri. Jadi bila kita lihat sendiri tuan-tuan, maka secara umumnya jahalah tu hilanglah. Secara umum, dia bukan keseluruhan. Macam dalam bab makan, kita tak tahu dia masin ke, dia tawar ke apa. Tapi at least kita, ni kan. Kemudian yang kedua, ialah dengan melalui kita bagi tahu sifat. Dan sifat tersebut, tuan-tuan, mesti diberitahu sifat-sifat yang penting, yang memberi kesan kepada harga, penggunaan dan seumpamanya. Dan sifat-sifat tersebut, tuan-tuan, sifat-sifat tersebut, wujudlah ketika mana barang itu diserahkan. Nampak tak? Ataupun kalau kita lihat satu benda yang mana satu tempoh, kita tengok kemudian berlaku jual beli, kata lepas minggu, dan barang itu ialah barang yang mana galik-galiknya tidak berubah. Macam rumah. Nampak tak? Maka pada waktu tersebut berpada dengan lihat kali pertama. Ini antara orang kata dua cara untuk menghilangkan orang kata kejahilan berkaitan barang yang kita nak beli dalam mazhab Syafi'i. Jadi apabila melibatkan buffet, walaupun di situ ada kejahilan, tetapi dalam satu Allahumma salli alaihi wasallam, dalam saya punya assignment berkaitan dengan al-jahalah fil mabi' ni, kejahilan terhadap benda yang dijual, dibeli ni. Jadi dalam masalah buffet saya kata kejahilan ni tuan-tuan memanglah dimaafkan dalam bab buffet secara umum, tetapi pada saya dia tidak boleh dimaafkan secara umum gitu.
saya memberi satu cadangan dalam assignment tu, mesti sebelum seseorang itu bayar harga buffet, dia diberi hak untuk masuk tengok apa yang ada di dalam buffet tersebut. Nampak tak? Sebab kalau you duduk dekat kaunter, you tak tengok apa yang ada, you bayar 60, 70, bila you masuk tengok tidak semenggah. Sebagaimana bab kata Janani, biasa je nya. Nampak tak? Jadi kadang-kadang dia naik juga video Janani dekat IG ke mana kan, dia buat review makan strawberry daripada Jepun lah, daripada mana, dengan harga yang mahal-mahal kan. Lepas dia makan-makan, dia kata biasa je nya. Jadi saya pun dengan semangat yang sama, jadi kita jangan bayar buffet RM70 ke RM50 ke sebelum kita pergi lihat makanan. Dan sepatutnya tuan buffet ni kalau dia beriman pada Allah Ta'ala, dia tahu hukum hakam, dia bagilah kebenaran. Dan most of the time bila kita pergi hotel ke restoran, bila kita minta izin untuk lihat, mereka benarkan je pun. Betul tak? So, tuan-tuan pergi tengok. Dia masak apa hari ni? Dari sudut makanan yang manis-manis dia, pencuci mulut dia, apa ada buah, apa ada air, apa ada lauk, ada berapa banyak. Dan lepas tu dia keluar, nampak tak? Dan dia tengoklah harga dan dia rasa berbaloi. Okey, tak ada masalah. At least dengan ru'yah dia lihat tu tuan-tuan, sudah menghilangkan banyak kejahilan daripada dia sengaja dia bayar sebelum dia lihat, dan bila dia masuk dia jadi janani yang tak tahu ke berapa ribu, biasa je nya. Dan dia dah mula tak suka dalam hati. Jadi tak boleh lah. Sepatutnya begitu. Faham tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, isu makan di kedai dan seumpamanya, nasi goreng RM5, RM10, ini benda yang orang kata, tuan-tuan, orang bertolak ansur dah dalam uruf hari ni. Nampak tak? Benda orang bertolak ansur. Tuan-tuan akan dapat sotong berapa ekor. Tuan-tuan akan dapat dia masin ke tak masin. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni tuan-tuan, benda yang mana orang yang cerdik, berakal, dia masuk tanpa orang kata ekspektasi yang tinggi. Nampak tak? Saya ada satu orang kawan, tak tahulah dia dengar ke tak. Antara yang cerewet bab makan. Kalau pergi kedai, teh kurang manis. Datang kali pertama, dia rasa manis. Tukar. Datang kali kedua, manis. Tukar. Saya kata, bye, ambil je lah. Engkau punya kurang manis, bukan pakcik ni duduk dengan kau 10 tahun, dia nak tahu kurang manis kau macam mana. 10,000 orang masuk restoran dia dalam masa setahun ni, yang tu kurang manis, yang ni manis sikit, yang ni kurang sikit. Jadi dia tak dan nak ingat tu. Nampak tak? Jadi pada saya benda-benda yang orang kata dari sudut uruf, yutasamah. Maksudnya apa maksud yutasamah? Yutasamah ni tuan-tuan ialah benda yang mana kita boleh tutup mata lah. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena tutup mata. Namun begitu, apabila melibatkan barang yang mana boleh menimbulkan perselisihan dalam bab makan. Nampak tak? Sebagai contoh, sotong. Pergi kedai mamak. Sotong, udang, benda-benda yang kita tak pasti tuan-tuan, kita kena tanya. Jangan you ambil, you sebat makan, kemudian you viralkan. Oh, harganya cukik darah dan seumpamanya. Salah you tak tanya. Sebab syarat beli, sepatutnya you kena tanya. Satu benda tu berapa? Satu sotong ni berapa? Satu ketul ayam ni berapa? Nampak tak? Ini tak datang macam orang lapar ke bulu, tak pernah makan 10 hari, kemudian ambil, pergi kedai mamak, kemudian ataupun kedai nasi kandar, kemudian tengok keluar RM60, RM70. Nampak tak? Dia tak pergi bayar dulu. Dia makan dulu. Ini satu benda yang tak boleh lah tuan-tuan. Sepatutnya jahalah-jahalah macam ni tuan-tuan, jahalah pada harga ni, kita kena elakkan. Unless kalau you dah tahu, biasanya galik-galik harga dia macam ni sebab pengalaman ataupun memang dia ada tulis. Jadi yang sikit-sikit tu, you tafar, dimaafkan. Kan? You pergi makan, cik nasi goreng kampung satu, you budget RM7, tengok RM7.50. Okey lah. Tak ada masalah. Jelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perselisihan ulama adakah menjadi satu rahmat atau keringanan kepada orang awam dengan merujuk kepada ahli ilmu? Yes, rahmat. Nampak tak? Namun pada masa yang sama, dia adalah satu benda yang namanya ihtiyat, kita berhati-hati, warak dan seumpamanya. Tetapi secara umum, dia ialah rahmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah semua loan terkait dengan riba? Apabila namanya loan, pinjaman, tuan-tuan, dia terkait dengan riba lah. Kalau dia bagi syarat, kalau kau tak dapat bayar, pada waktu kau kena bayar tambahan, denda, pampasan. Nampak tak? Kerana semua loan kalau lambat semua ada extra charge. Ya, kalau ada extra charge ni tuan-tuan, memang dia namanya loan, maka dia dikira sebagai riba yang haram. Jadi tuan-tuan tanya, berkaitan dengan perbankan Islam, nampak tak? Kita at the first place itu bukan loan, bukan akad dia ialah qarat, bukan pinjaman. Dia adalah akad lain, murabahah, tak murabahah, soal. Kemudian memang kita kena buat pembayaran, tetapi kalau kita lambat bayar, tuan-tuan, dia ada denda. Denda ni tuan-tuan, dia bukan denda riba sebagaimana yang berlaku dalam bank-bank konvensional tu kan. Dia denda dengan nilai yang sangat sikit, dan denda tu tuan-tuan bukan kembali kepada bank. Denda tu orang kata untuk inilah fakir miskin awak so on. Jadi tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh terima, mungkin tuan-tuan tak boleh terima, sebab ada satu benda namanya ta'zir. Ta'zir berkaitan dengan kesalahan tetapi dalam bentuk harta. Nampak tak? Ala kullin, tuan-tuan, benda ni bagi kita yang tidak duduk dalam industri dan seumpamanya, kita berpada taklid kepada taklid kepada pakar-pakar dalam industri. Soalan kedua, tapi tak wajib pun saya kata tuan-tuan ikut perbankan Islam, tetapi kalau tuan-tuan pergi kepada perbankan konvensional, confirm haram. Nampak tak? Jadi ada orang, dia tidak ambil perbankan Islam. Dia kata ada haram lah, helah riba itu ni. Tapi dia pergi kepada perbankan konvensional yang confirm haram. Di sisi boleh kata hampir semua ulama. Jadi sepatutnya, dia kena tinggalkan dua-dua. Tetapi tak. Dia tinggalkan perbankan Islam, kemudian dia suruh ambil perbankan yang confirm haram. Itu lagi, sorry tu silah kalau mulut saya ni jahat tuan-tuan. Tapi memang itu lagi pada saya tak masuk akal lah. Soalan kedua, adakah permasalahan khilaf dalam mentafsirkan perkataan idza dalam surah Maidah adalah sama dengan isu setengah golongan yang mengatakan maksud kullu itu tidak bermakna semua? Dia saya taklah kata dia macam sama dalam satu bab ataupun dalam satu kategori yang sama, tetapi secara umumnya tuan-tuan, ini semua adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahasa. Nampak tak? Dia berkaitan dengan bahasa. Jadi, saya tak ingat Al-Imam Subki yang mana, yang ayah ke yang anak. Dia ada tulis buku Al-Kul wa ma alaihi tadul. Perkataan kul dan apa petunjuk daripada kul itu. Al-Kul wa ma alaihi tadul. Nampak tak? Al-Kul wa ma alaihi tadul. Dan tak silap saya ada ahkamul kul wa ma alaihi tadul. Tajuk dia ahkamul kul wa ma alaihi tadul. Saya rasa ada cetakan baru bagi buku ni. Jadi tuan-tuan, isu kullu bid'atin dhalalah ni tuan-tuan, dia bukan pada kul tu semata-mata. Adakah dia merujuk kepada semua ataupun tidak. Dan memang ramai yang pegang kul ni tuan-tuan, dia merujuk pada semua pun at the first place. Tetapi kerana ada mukhassis. Apa maksud mukhassis? Ada dalil lain yang mana mengeluarkan sebahagian benda daripada keseluruhan benda baru itu, dan dia dikeluarkan daripada hukum benda tu, orang kata sesat ataupun haram. Nampak tak? Jadi memanglah isu kul tu memang dibahaskan oleh fuqaha pun, oleh ulama-ulama usul, kita tak nafi. Tetapi dalam bab bid'ah ni, kalau kita terima kul tu tuan-tuan sebagai semua bid'ah, tetapi kita kena ingat, kul ni ialah lafaz am. Dan lafaz am ni tuan-tuan, dia ada kemungkinan dikhususkan sebahagian individu, entiti yang berada di bawah payung am itu dikeluarkan daripada payung itu. Ini satu bab dalam usul yang kita namakan sebagai takhsis. Nampak tak? Kita keluarkan sebahagiannya. Sebagai contoh, ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna tadi tu tuan-tuan. Wanita-wanita yang mana telah diceraikan, dia kena tunggu sebanyak 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Betul tak? Perkataan al-mutallaqat, wanita-wanita yang diceraikan, dia datang dalam bentuk alif lam dekat depan tu. Jadi itu adalah tanda umum. Maksudnya semua wanita yang diceraikan, maka dia
kena tunggu edah dia ialah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Betul tak? Namun hukumnya tidak begitu tuan-tuan. Sebab ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada bukan semua wanita diceraikan macam tu. Wanita yang diceraikan ni tuan-tuan, antara yang umum kita boleh sebut ialah dia ni mengandung ataupun tidak. Nampak tak? Wanita yang diceraikan, dia ni mengandung ataupun tidak. Kalau dia mengandung, dia ada iddah dia yang lain tuan-tuan. Betul tak? Kalau dia mengandung, dia ada iddah dia yang lain. Iaitu sehingga dia melahirkan anak. Kalau dia tidak mengandung, dia diceraikan. Ada 2 kategori pula. Sama ada dia ni orang yang mana ada haid ataupun orang yang mana tidak ada haid. Jadi orang yang tidak ada haid ada hukum dia. Orang yang ada haid ada hukum dia. Jadi walaupun perkataan wal mutallaqat dia datang secara umum, semua wanita yang telah diceraikan. Semua. Dia datang dengan maksud semua. Jadi tuan-tuan kita kata hukum ini tidak terpakai kepada semua. Sebab telah berlaku takhsis. Iaitu pengecualian hukum kerana wujudnya ayat-ayat yang lain. So sekarang dalam masalah kullu bid'atin dalalah sebagai contoh. Semua bid'ah ini adalah sesat. Jadi sekarang orang boleh terima semua bid'ah itu adalah sesat. Tetapi bid'ah yang mana? Adakah bid'ah melibatkan dunia? Adakah bid'ah melibatkan agama? Ataupun bid'ah melibatkan agama ni sendiri ada bahagian-bahagian dia. Jadi pada waktu tersebut, berdasarkan wujudnya dalil mukhassis, dalil yang mengecualikan, maka tuan-tuan, mereka kata ini terkecuali, ini terkecuali. Namun begitu, jika mereka bentangkan dalil yang pada pandangan mereka, itulah dalil yang mengecualikan, tidak bermakna ulama lain sepakat dengan mereka bahawasanya ini dalil yang layak untuk mengecualikan sesuatu benda daripada bid'ah yang tercela ataupun bid'ah yang mungkar ataupun bid'ah yang haram tadi. Nampak tak tuan-tuan? So dia banyak stage lah. Wallahu a'lam bissawab. So saya rasa dah lewat tuan-tuan, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.